Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Okey, syukur Alhamdulillah Ibu Ayah semuanya kita dah sampai minggu yang keempat. So kita akan sambung video tajuk santai bagi bagian yang kedua insya-Allah. Daripada ayat berapa? Ayat 139 insya-Allah bagian yang kedua. Jadi bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Okay, first kali huruf waw. Wa. Muncung mulut baik-baik. Wa. Muncung tarik balik. Wa. Wa. Walana, lam. Tepi hujung lidah kita menyentuh pada gusi atas. Walana a'maluna. Pada na, huruf mat bertemu dengan hamzah. Hamzah duduk di kalimah yang kedua. Okey. Pada perkataan walana, satu kalimah. A'maluna, kalimah yang kedua. So, pada perkataan na'a, yang situ kita sebut dengan mad jaiz dua dia dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey. Ada mungkin yang baca 2 harakat tapi bacaan tu bacaan yang perlu disemak berguru dululah. Cuma untuk kita selalunya untuk hafz selalunya kita akan ambil 4 harakat lah. Sama ada mad wajib ataupun mad jaiz. So bagi seragam. Walana a'maluna. Pada ain kita lunakkan ain dengan sifat tawassutnya tengah kerongkong alif sikit tahan dia jangan tertukar dengan hamzah, jangan itu hamzah. Hamzah dulu baru ain. Pangkal ain tengah. Kena switch. Okey, dari pangkal pergi ke tengah. A'maluna, ma dua harakat mad asli. Okey, kita nampak balik atas. Okey, selepas balik atas tu di depan dia ada alif mad. Maluna. Na pun sama mad asli. A'maluna walakum wa muncung. Walakum pada mim bertemu dengan hamzah. Ingat, kalau hukum mim mati, bila mim bertemu dengan mim, idgham syafawi. Bila mim jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. So, bila mim mati bertemu dengan semua huruf. Kecuali mim dan ba, izhar syafawi. So, kat sini kita jelaskan satu kali gunnah. Gunnah na qisah. Walakum satu gunnah naqis. Okay. Walakum a'malukum. Pada ain, jaga sifat tawassut. Jangan baca ain. Ain. Okay. Walakum a'malukum pada kumwa itu pun izhar syafawi. Kita jelaskan satu kali gunnah pada mim. Apa dia syafawi Ustazah? Bibir. Mim huruf bibir. So kat sini kum dia izhar syafawi. Jelaskan satu kali gunnah pada mim sukun. Kumwa nahnu pedas. Alirkan suara dan sekali dengan hams berangin. Wa nahnu lahu masilah qasirah. Okey, syarat masilah ibu-ibu sebelum dan selepas huruf ha bulat mesti huruf yang berbaris. Jadilah dia masilah. Okey, kalau di depannya jumpa hamzah selepas ha bulat masilah tawilah, yang ni qasirah sahaja 2 harakat. Wa nahnu lahu pada mim nipis kha angkat pangkal lidah dan alirkan suara. Mukhlisun. Pada sad 4 dan nun 1 kali gunnah. Okey, pada su tu 4 harakat mad arid disukun. Pada ujung nun 1 kali gunnah bunyi an. Selepas huruf mad, okey, ada huruf sukun jadilah mad arid. Wa nahnu lahu mukhlisun. Okey, alhamdulillah barakallahu fikum. InsyaAllah jumpa lagi pada video tajuk santai
Seterusnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.